Suara Halo, satu, dua, tiga. halo. Suara satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. InsyaAllah tuan-tuan, kita mulakan majlis kita pada pagi yang bahagia ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya mulakan kedua ibu dan ayah pihak pengantin, lelaki dan juga perempuan, khususnya yang kita raikan pengantin lelaki Muhammad Saufi bin Zazali dan pengantin perempuan Fatin binti Muhammad. Seterusnya sahabat kita bagi Tuan Haji Misran bin Darman sebelah kiri saya dan juga Encik Azizi bin Safarni sebelah kanan saya, Tuan Imam, Tuan-Tuan Haji, Puan Hajah, Tuan-Tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi berbahagia ini kita nak sama-sama berkumpul di Dewan yang serba indah ini untuk sama-sama kita menyaksikan dan juga meraihkan pernikahan di antara pasangan ini. Jadi sama-sama kita doakan mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini berjalan dengan lancar, insya-Allah. Jadi terlebih dahulu saya nak bertanya kepada pengantin perempuan Fatin binti Muhammad, adakah awak setuju untuk dinikahkan dengan Muhammad Saufi bin Zazali dengan mas kahwinnya RM300 tunai? Setuju? Alhamdulillah. Okey, jadi mas kahwinnya nak tu. Mas kahwinnya kat mana? Ada. Mas kahwinnya letak tu. Mas kahwin. Lupa tadi. Betul 300. Mas kahwin 300 tu. 300. Kena bagi yang tunai lah, pasal kalau tak kira hutang lagi. Itu replika kan. Yang 300 betul tunai untuk mas kahwin.
Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebelum akad nikah jalankan ni, kita akan sama-sama terlebih dahulu mendengar khutbah nikah yang akan dibacakan. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan nikah serta menggalakkannya dan mengharamkan zina serta menjanjikan siksaan bagi sesiapa yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Firman-Nya lagi dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa." Yang bermaksud, nikah itu adalah sunnahku. Yang berkahwin hanya kerana nak melepaskan nafsunya dan berseronok-seronok. Tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Yang bermaksud, berkahwinlah kamu akan perempuan-perempuan kerana sesungguhnya perempuan-perempuan itu boleh mendatangkan keberkatan kepada harta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, demikian tadi khutbah nikah yang telah sama-sama kita dengar. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita boleh ambil, khususnya kepada pasangan pengantin, umumnya kepada kita semua yang hadir dalam majlis ini, insya-Allah. Jadi Muhammad Saufi, boleh kita terus kepada akad nikah? Boleh. Nanti bila saya sebut nama penuh awak, Muhammad Saufi bin Zazali, awak jawab saya. Sampailah awak dengar saya kata tunai, dengan mas kahwinnya RM300 tunai, saya tunjuklah tangan, baru jawab. Jawab yang ni lah nanti. Boleh cuba dulu jawapan ni. Aku terima nikah pakai mat. Aku terima nikah. Nama terus ya. Aku terima nikah Fatin binti Muhammad dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Mudah-mudahan lancar macam itulah nanti insya-Allah. Okey, insya-Allah tuan-tuan, lepas ni kita akan terus kepada akad nikah yang sebenar. Jadi sebelum tu kita akan sama-sama, yang saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan perempuan semua untuk sama-sama kita istighfar, syahadah dan selawat atas Nabi sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semua. هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Fatin binti Muhammad, saya minta izin untuk nikahkan awak dengan Muhammad Saufi bin Zazali dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Izin Muhammad Saufi, betul bakal isteri awak tu? Pastikan, tengok dulu. Betul, tak salah orang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Muhammad Saufi bin Zazali. Saya. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Fatin binti Muhammad dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Fatin binti Muhammad dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Ada sasul sikit. Fatin binti Muhammad. Jom terakhir sekali dulu. Jalan lagi Pak. Terakhir sekali. Aku terima nikah. Aku terima nikah Fatin binti Muhammad dengan mas kahwinnya RM300. Okey. Tertinggal binti tadi ya. Okey, sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Muhammad Saufi bin Zazali. Saya. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Fatin binti Muhammad dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Fatin binti Muhammad dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم ألق بينهما الألفة والمحبة والوداد واهدهما سبيل التقوى والرشاد وطول أعمارهما في رغد العيش والسرور والهناء والانشراح الصدور واجمع بينهما على دوام الوفاق والائتلاف واجعلهما من أهل القناعة والعفاف ممن قبلنا الإنعام بالشكر والابتلاء بالصبر وارزقهما النصل الصالح من البنات والأولاد حتى يروا الأسباط والأحفاد. اللهم واسبغ عليهما النعم ووسع عليهما الأرزاق واحفظهما من مكائد الخلق وجنبهما عن سوء الأخلاق وبلغهما المآرب والمطالب وحسنهما بمنك وكرمك العواقب. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai nikah Jadi terus pada acara seterusnya kita akan sama-sama dengan pengantin lelaki untuk membaca lafaz taklid tuju kepada pengantin perempuan. Nanti buat sujud syukurlah lepas ni nanti ada masa nanti. Okey. Baca yang ni tujukan kepada isteri lah Isteri dengar nanti lafaz taklid suami akan baca. Baca bismillah. Kalau saya nama tinggalkan saya nama isteri. Nama awak, nama isteri, last nama awak. Saya je nama awak. Saya nama saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manakala saya Muhammad Saufi bin Zazali tinggalkan isteri saya Fatin binti Muhammad dengan selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksa, dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama masa saya tersebut, padahal ia taatkan pada saya, atau saya lakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, kemudian ia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah, dan manakala sabit aduannya di mahkamah syariah dan ia atau wakilnya memberi kepada mahkamah bagi pihak saya RM1, maka pada ketika itu tertalaklah ia dengan talak kulub, atau saya gaib daripada isteri saya yang tersebut selama 1 tahun atau lebih. Jika ia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah dengan berkata ia tidak tertunggu lagi akan saya manakala sabit aduannya, maka tertalaklah 1 talak. Sedemikianlah lafaz taklid saya, Muhammad Saufi bin Zazali. Muhammad Saufi faham apa yang dia baca?
Faham yang awak baca tadi? Okey, isteri faham? Okey. Ini adalah lafaz taklid ataupun ikrar suami lah yang suami tidak akan lakukan. Ada beberapa perkara tadi yang suami sebut. Kalau suami langgar salah satu ataupun suami lakukan salah satu daripadanya, contohnya suami tinggalkan isteri selama 4 bulan berturut-turut tanpa nafkah, sedangkan masa itu isteri masih taat lagi, tanpa nafkah. Ataupun suami ada lakukan penderaan kepada isteri, contohnya pukul, contoh begitu. Kalau berlaku salah satu perkara tersebut, isteri boleh